Wanita itu tanpa disangka-sangka mendapati, di kubur ayah saya, terdapat lubang kunci rahsia tersembunyi di dalamnya. Jadi dia tidak teragak-agak sama sekali. Kukai memasukkan baki kunci ke dalam. Detik berikutnya, terdengar bunyi berderak. Lisa sebenarnya membuka pintu batu kubur itu. Lisa tidak mahu mengganggu ketenteraman ayahnya. Tetapi dia tidak dapat membantu tetapi berjalan masuk kerana ingin tahu. Lisa terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Bukan sahaja tiada jenazah ayah saya di sini. Di dalam bilik yang besar, ia juga dipenuhi dengan pelbagai jenis perkara yang pelik. Dan perakam video di atas meja, paparannya juga sangat menarik perhatian. Selepas Lisa membukanya, barulah saya temui. Ini adalah video yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Menjadi, selepas penyelidikannya yang teliti mengenai, ia tidak mewakili kekayaan, kematian yang mengerikan. Bagi mengelakkan kuasa ini jatuh ke tangan si jahat, ayah saya memalsukan kematiannya dan pergi ke Yamatai seorang diri, memikirkan apa yang mungkin terjadi pada ayah. Keesokan harinya dia menyewa sebuah bangkai kapal. Saya mengambil kawan baik saya Ezu dan bergegas. Tanpa diduga, sebaik sahaja mereka berdua menghampiri kawasan laut berhampiran Yamatai. Malam itu kami menghadapi ribut teruk yang tidak pernah berlaku sebelum ini.